di paras yang tertinggi lagi untuk tahun ini. Ramai orang bertangguh untuk mulakan simpanan emas sebab nak tunggu harga emas rendah. Persoalannya, tahukah kita bila harga emas yang dianggap rendah? Biasanya, harga emas yang rendah sudah pun menjadi sejarah. Atau dengan kata lain, kita dah tak boleh undur dah waktu tu untuk buat tabungan mengikut harga yang lalu. Jadi jangan bazir emosi untuk tunggu harga rendah. Berdasarkan pengalaman guru emas saya, orang yang menunggu harga emas rendah terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Berita baiknya di Public Gold, kita ada akaun emas Gap yang mana kita boleh menabung emas tanpa perlu melihat harga. Jadi kita asingkan mengikut bajet kita untuk kita menabung emas dengan tenang. Ada bajet 100, kita tabung emas 100. Ada 200, kita menabung RM200. Ada bajet RM1,000, kita menabung dengan RM1,000. Bila kita menabung mengikut bajet, kita tak perlu risau tentang naik turun harga emas. Yang penting grad emas kita bertambah dari tahun ke tahun. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan puan sebaiknya.